terdapat dua golongan yang tidak wajib qada, hanya diwajibkan ke atasnya fidyah sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, diwajibkan untuknya qada. Adapun bagi mereka yang tidak mampu untuk qada puasanya, maka dikenakan bayaran fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Ada dua golongan dalam kalangan orang-orang Islam yang tidak diwajibkan untuk qada, sebaliknya hanya membayar fidyah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, menyatakan bahawa ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada, dan siapa ataupun orang yang wajib ke atasnya fidyah tanpa qada adalah seperti kasyaikhin kabirin, orang tua, dan yang kedua adalah wal maridil ladzi la yurja bur'uh, iaitu orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Maka berdasarkan kenyataan ini, terdapat dua golongan yang tidak wajib qada, hanya diwajibkan ke atasnya fidyah sahaja. Iaitu yang pertama, siapa sahaja yang sakit, kritikal, tidak ada harapan sembuh, yang telah disahkan oleh doktor pakar. Dan yang kedua adalah orang tua yang sudah lanjut usia, tidak ada kemampuan dan ada keuzuran, tidak mampu melakukan berpuasa. Maka kedua-dua golongan ini tidak diwajibkan ke atasnya qada, sebaliknya hanya membayar fidyah sahaja. Fidyah yang dikenakan adalah bagi setiap hari itu nilainya adalah 1 cupak daripada makanan asasi yang dimakan di negerinya. Dalam konteks ini sebagai contoh, sekiranya kalau kita nak bandingkan dengan zakat, maka zakat fitrah itu nilainya adalah 1 gantang, maka 1/4 daripada 1 gantang adalah 1 cupak. Kalau sekiranya RM8 zakat fitrah, maka bayaran 1 hari fidyah untuk sehari puasa yang ditinggalkan adalah sebanyak RM2 sahaja. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.